Penatnya sekarang ni. Makan buah petang-petang sedap juga ah. Freshnya badan. Sekejapnya makan. Weh, nak apa tu? Kamu halal kenapa? Betul kulit yang hang makan ni, hang nak buang tak? Biarlah, kenapa? Weh, daripada hamba kulit tu banyak lagi manfaat yang hamba buat dengan kulit tu tau. Ha, betul tu. Aku dah tengok sini kita pun buat eksperimen tu di kulit buah. Eksperimen apa tu? Banyak buah ni. Ya kau, panas-panas tadi kata sedap. Minyak. Hang kata ada nampak untuk orang buat eksperimen. Eksperimen apa tu? Ha, betul. Tapi waktu tu saya tanya cikgu. Dia Ni macam ni, hari tu aku nampak perempuan nak buat eksperimen pakai kulit buah. Aku pilih tanya mereka, hampa nak buat apa pakai kulit buah ni? Mereka kata mereka nak buat eksperimen untuk buat ekoenzim menggunakan proses penapaian. Menarik juga tu. Kan, aku rasa aku pun nak buat juga sebab family aku memang suka makan buah ni. Tapi aku rasa aku nak ubah idea mereka buat kulit buah tu untuk jadikan bahan api. Macam mana? Boleh juga ha. Balik ni aku cari maklumat. Kan? Bukan ke dekat Makmal tu ada projek yang Form 5 punya tu? Ada rasanya. Apa kata kita pergi tengok? Okay, jom. Untuk buat rujukan. Jom. Kan? A few moments later. Assalamualaikum. Cikgu. Cikgu, boleh tak kami nak tengok projek Form 5 yang mereka guna kulit buah tu? Boleh? pergi ambil. Yang ni cikgu. Betul? Apa yang kau berminat sangat dengan projek ni? Cikgu, yang ni kau projek proses penapaian. Ya, betul. Oh, proses penapaian ni yang saya tahu dapat menghasilkan gas metana, cikgu. Yang dimasukkan bahan api. Okey. Ya, gas metana boleh jadi sumber bahan api. Terima kasih, Okey, cikgu. Weh, aku ada satu idea. Apa? Apa kata kita gunakan manfaat kulit buah untuk hasilkan satu inovasi, menghasilkan sumber bahan api yang boleh diperbarui. Macam menarik juga kan. Menarik kan idea tu? Narik. Apa kata kita buat projek tu? Mau? Mau lah. Okey, jom. Jom. Okey, kita dapat kebaikan pada projek tu. Kita beritahu warga sekolah. Projek tu mungkin akan menghasilkan kebaikan kat sekolah kita. Macam siswa dan bahan siswa kat sekolah kita akan lebih teruru dan cekap. Oh. Okey, betul kan? Betul. Apa kita minta abang? Boleh juga. Berninas tu orang punya idea.